Okey, sekarang kita nak berjalan daripada Skudai ke Selangor. Bateri 100%, dia tulis sini 542 km. Dan based on map, jarak dia 327 km. 4 jam 4 minit ni mungkin termasuk dengan ada few traffic jams. A few durations later. Okay, just nak update. Sekarang dekat RNR Tol Skudai, kita punya bateri 98%, 534 km. Tadi 542, sekarang 534. So dalam 533, dalam 9 km. Kita punya odo 3655, tadi 3644, 11 km beza. Dan dekat map lagi 315 km sampai. A few durations later. Kenapa ada lukis ni? Just nak update. Sekarang ni dekat kilometer 23. Jam sikit lah. A few durations later. Alright, just nak update. So battery dah 80%. So in terms of remaining kilometer, dia tulis kat situ 434 km. Odometer dia kita dah 3726 km. Right? Dari segi highway ni kita dah dekat kilometer berapa tu? 87.9, kilometer 88. Dan dari segi jarak nak sampai lagi 242 km. So kita kena kira-kira sikit ni. Dah 3644, 3727. Berapa tu? 3644. So in terms of kilometer odo tu dah dalam 80 lebih kilometer lah kita dah berjalan 80 lebih kilometer. Dari segi kita punya kilometer bateri tu asalnya 544. Asal 542 kalau tak silap. Sekarang dah 433, dah 110 lah 110 km. Dari segi bateri dah 110 km jalan. Tapi sebenarnya kalau kira-kira tadi kita kira dalam 80 lebih. Jadi penggunaan bateri kita lebih tinggi daripada sepatutnya lah. Alright. A few more durations later. Okay, so bateri kita sekarang 60%. Kilometer yang tinggal 326. Kalau asal-asal tu 540. So kita dah guna 200 plus lah kilometer perjalanan. Tapi dari segi odometer kita 3794. So dari segi odometer ni perjalanan kita dah 140-150 km lah. Tapi bateri anggarkan kita dah berjalan 200 km. Maknanya kita punya cara pemanduan ni tak seperti apa yang bateri kirakan lah. Dan memang kita tahu benda tu sebab kebanyakan testing yang diorang buat ni kebanyakannya adalah urban driving. Mungkin campur dengan some highway driving. Kita pula 100% highway driving. So memang sentiasa lebih laju daripada city driving. Jadi itu sebab kitanya kilometer dia tak sejauh seperti yang dianggarkan lah. Dan kita ni dekat area kilometer 150 ni dekat area Pagoh. Kita baru lepas Pagoh. Kira okey lah 60% untuk Pagoh ni. Memang kita anggarkan begitulah. Right? Dan dari segi kilometer kita lagi 172 km kita akan sampai. Sekarang ni dah start hujan. A few more durations later. Alright. Cuaca cantik tapi sebenarnya kita baru je lepas hujan tadi. Lepas hujan jadi slow sikit tadi. Sekarang bateri kita 40%. Bateri kita 40%, 216 km tinggal. Odometer kita 3868. Jadi kita dah berjalan 43 km ke jalan lebih kurang 225 km lah kita dah berjalan. So
bateri dah tinggal 40%. In terms of nak dapat kita punya perjalanan akhir kita, dia ada lagi 97 km. Right, so things are looking good untuk sampai. So sekarang pukul 1.30, kita bertolak dari pukul 10.45. So dah 2 jam 45 minit kita berjalan untuk jarak lebih kurang 225 km. 2 jam 45, 225 Sebab tadi kita ada jam lah beberapa jam tadi. Okay. A few more durations later. Right, just nak update. Tengah traffic jam teruk kat sini. Ada plus 32 minit tadi, plus 45 minit tadi. Sebab katanya ada accident. 2 lane tutup, lane tengah dan mungkin lane kiri. So tu yang merah tu sejam 46 minit lagi tu untuk 76 km. Last, a few more durations later. 109 km bateri, odometer 3957. Dah pukul 4.20 dah. Ni memang jam teruk sekarang ni. Ni kita kat Elite Highway, jam teruk. Tolak aku 10.45. So dekat 6 jam lah kita ni. Hampir 6 jam berada di atas highway. So lagi 10 km lebih kurang dah sampai ke destinasi. Thank you. A few more durations later. Right, lupa pula kita sampai dah. In the end bateri tinggal 17%. Bateri tinggal 17%. Tengah charging balik. Okay, ni hasil charging tadi. Kita sampai tadi dah 17%. Lepas tu kita pergi dah balik rumah dulu. Kita dah keluar balik malam. Kita pergi shopping mall. Kat situ ada charging 60 kW. So kita charging kat situ, sambil tu kita jalan-jalan dekat shopping mall tu. So dalam sejam 10 minit kita charging naik daripada 17% hingga 89%. So itu 60 kW tu kira laju jugalah, tapi ada yang lagi laju 180 kW, maknanya 3 kali ganda lagi laju lah. Ada yang 240, 4 kali ganda lagi laju lah, maknanya mungkin 20-30 minit dah selesai dah. Right, so esok kami akan kembali pulang ke Johor dan mungkin kita akan buat satu lagi video lah untuk tengok ada perbezaan tak. Right, thank you. Do it or else my skinwalker will stay beside you in your sleep.